Allah bercakap tak dengan Nabi Musa alaihissalam? Ha? Ada ke tak ada? Maksudnya apa? Allah tak perlukan malaikat sampaikan wahyu. Kalau dia boleh cakap dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah boleh terus bagi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi terus. Maksudnya Allah tak memerlukan malaikat. Tapi persoalannya, kenapa Allah ciptakan malaikat? Allah ciptakan malaikat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bahawa Allah boleh cipta sejenis makhluk taat kepada dia 100%. Dalam dunia ini tak mungkin berlaku. Emas pun tak dapat 100%. Betul ke tak betul? Halo? Tak percaya, kita test. Boleh tak Datuk Seri Najib buat semua rakyat Malaysia taat kepada dia 100%? Boleh tak pengetua di sekolah buat semua anak-anak murid taat kepada pengetua 100%? Boleh tak mak bapak di rumah buat semua anak-anak mereka taat kepada mak bapak 100%? Boleh ke tak boleh? Tak mungkin berlaku. Ini Allah cipta, Allah boleh cipta sejenis makhluk taat kepada dia 100% untuk menunjukkan kekuasaan Allah, His divine power, where He can create something, obey Him 100%. Dalam alam ini tak mungkin berlaku. Cukup jawapan? Saya ada jawapan panjang, tapi kalau saya ulas lagi tak cukup dan jawab lain. Cut. Janji dah cukup, saya cut. Yes. Okey ke? Jawapan tadi? Okey. Apa? Syaitan apa? Tak taat. Apa cerita soalan dengan syaitan? Dengan 100% malaikat dulu bila dia suruh. Siapa? Iblis. Iblis siapa? Iblis asalnya siapa? Jin. So, saya cakap dengan malaikat. Tadi Allah ceritakan malaikat kan? Jalankan tugas dia kan? Saya kata malaikat yang taat kepada Allah 100%. Saya tak kata jin, tak cakap manusia. So it's not in the list. Cut. Soalan lain. Wanita? Katanya soalan ke? Okey. Sikit dah? Yang besar sehingga dia tak mampu nak angkat. You punya matematik bagus tak semua? Very good Okey. Tolong saya tak pandai. Saya mualaf, tak ada pandai. Tahu tak kosong dan satu? Do you know what is zero? Do you know what is one? Okey, antara zero sampai ke satu, berapa persen? How many percent? Hello? Ya, jawapannya infinity. You try to say percentage, got problem with you. It's infinity. Apa yang saya nak cerita, Allah, kuasa Allah is infinity. Tahu tak infinity? Tahu tak faham atau I must explain? Tahu cakap infinity Melayu? Tak terbatas. Artinya Allah punya kuasa tak terbatas. Okey, faham ke? Tapi cakap batu ni dia ada figure. Faham tak? Kalau kata boleh tak Allah ciptakan satu batu yang begitu besar sehingga dia tak mampu nak angkat, bagi dia pen ini. Tulislah berapa besar you nak. Berapa besar you tulis pun, it's just a figure. Allah is infinity. So itu soalan yang salah. Faham tak? It's a wrong question. You're comparing infinity dengan figure. Nonsense. Belajar matematik tak? Wah, macam pandai. Aku tak pandai sangat. Can you understand? That is a wrong questions. Boleh faham tak? Kalau dia kata boleh tak you cuba lukis berapa besar rumah, pergilah. Tak kisah berapa you lukis. Whatever you can draw is just a figure. Allah is infinity. Pelik tak? Contohnya, I bawa kereta 3000cc. Contoh aja. Saya boleh drive itu kereta dengan speed 300 km per hour. You tanya saya, boleh tak you punya Mercedes lari 100 km per hour? That's nonsense. I can go 300, you ask me 100. Faham tak saya cakap apa? Okay, cut. Soalan lain. Sekali lagi. Aurat lelaki, perempuan dan lelaki, sangat besar punya keterangan dia, sangat banyak bahagian. Saya pergi direct. Kita kena faham satu perkara. Aurat lelaki dan wanita. Okey, saya mula untuk you. Okey, begini. Kalau kita perlu buat perbandingan kedudukan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, wanita sebelum kedatangan Nabi dengan selepas kedatangan Nabi. Kedudukan wanita dulu teruk tak? Kalau kita tengok tamadun dulu, teruk ke tak teruk? Sangat teruk. Betul tak? Tak ada masa nak cerita. Poin saya di sini, wanita dianggap sebagai seks simbol lah, wanita, mereka percaya kejahatan kepada wanita lah, wanita tak berhak ni, tak ada hak itu dan sebagainya. Okey? Pelacuran dan sebagainya. Itu kedudukan dulu.
Selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW, Nabi berhenti segala penindasan yang terhadap wanita tu. Berhenti. Dan diangkat martabat wanita kepada satu tahap yang begitu tinggi, sama dengan lelaki. Betul? So wanita ni apa? Islam, wanita ni perlu dilindungi. Sebab wanita di tanah Arab pada masa itu macam mana? So to protect the women, that women cover this way. Allah Quran sebut kan, ada dua ayat surah An-Nur surah ke-24 ayat 30 untuk lelaki, 31 untuk wanita. Kalau baca ayat itu, atau surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59, dia sebut juga, Allah kata wanita berpakaian sedemikian supaya kamu dapat dilihat sebagai wanita yang sopan dan boleh elak daripada dicabuli. Sopan, boleh elak daripada dicabuli. Sebab itulah wanita berpakaian macam ni, okay, it's a dress code untuk semua wanita. Bukan wanita tak boleh pakai seksi, wanita boleh pakai seksi kat rumah lah. Halo, dengan suami kamu, you kunci pintu, tutup tingkap, you lari macam mana sebuah hati you, tak ada orang kacau punya, itu halal. Tak faham kah? Who say you cannot dress sexy? You can, but with your husband, settle. Now, wanita berpakaian begini, pertama, nampak sopan tak? Kita tengok wanita-wanita dunia yang hebat-hebat, semua cover, tutup dengan elok. Mother Mary, Mother Teresa, The Nun, Kuan Yin, all these women, great women in the world, they dress very well. Mereka tutup dengan elok supaya mereka dilihat sebagai wanita sopan. Pakai seksi sini nampak sopan tak? Halo? Poin saya lah. Kedua, wanita tutup sedemikian supaya lelaki ni tak tahu apa kat dalam. Tak faham kah? Tak apa. Okey, supaya bila tutup macam ni, lelaki cinta kepada kamu bukan kerana Coca-Cola ke ataupun apa-apa botol. Bukan macam ni lah kan. Poin saya, supaya lelaki sayang kepada wanita itu bukan kerana shape dia, boleh faham tak? Dia sayang kepada kamu sebab personality kamu. Sebab dia tak tahu ke dalam. Hanya tahu selepas kahwin. Ada lebih, syukur Alhamdulillah. Ada kurang, ujian. Betul tak? So, dalam Islam tak ada test drive punya kan. Sebab itulah wanita tutup sedemikian. Kalau ada orang kata dia suka wanita tu kerana shape dia. Percaya kata saya, selepas lahir 2-3 orang anak, perlu buat tak balancing, alignment, whatever. Sebab akan lari kan. Kalau laki sayang kepada kamu kerana shape, sayang akan lagi lama lagi kurang. Betul ke tak betul? That's why wanita cover this way. Sebab supaya the man like you or love you because of your personality. Sebab manusia ni semua akan jadi shape, akan lari, akan kedut sampai satu time kan. Sebab tu kalau personality tu akan tahan lama. Kalau kerana shape, looks or whatever, tak tahan lama. Setuju tak? Dan okey, nak lagi ke? Sangat panjang, saya banyak nak cerita. Saya nak bagi tahu women cover this way supaya lihat sebagai wanita yang sopan, boleh elak daripada dicabuli. Kadang-kadang orang akan argue, tapi orang pakai tudung kena rogol. Allah tak pernah kata takkan kena rogol. Allah kata boleh elak. Tak percaya, dua wanita, satu semua twin, dua sama-sama rupa sama, satu pakai seksi, satu tutup elok-elok, dia pergi bandar jalan cauket. You rasa lelaki akan kacau siapa? Halo, tanyalah saya lah, saya lelaki. Faham tak? Logically kan? Atau tak faham, saya bagi satu contoh. Okey, raya nak sampai. Sahabat nak balik kampung. So rumah you, some tingkap you tak kunci, some tingkap you tak kunci. Some pintu kunci, some pintu tak kunci. Kunci sebahagian. Satu lagi, dia punya rumah kunci semua, manggakan semua. Saya nak tanya, mana satu peluang lebih tinggi bagi orang mencerobohi? Faham ke ni? Kalau you pencuri, you nak menceroboh, you nak ceroboh yang susah ke senang? Itu macam lah. Okay, cut. Okay ke sister, I cannot give you the complete hujah, tapi perlu masa. You bagi I 1-2 jam, I boleh cakap hijab to cover the whole thing. Okay, cut. Soalan lain. You. Kenapa Allah tak jadikan semua manusia lahir dalam keluarga Islam? Tadi kan 80 apa? 20-80. Oh, ingat sekarang saya. Sebenarnya kalau Allah mahu, dia boleh. Surah Yunus surah ke-10 ayat 99. Sebut tak, sekiranya Allah mahu, Allah boleh jadikan. Buktinya Allah telah ciptakan malaikat, semua dia lahir dalam keluarga Islam, semua dia 100% taat kepada Allah. Boleh ke tak boleh? Kalau dia boleh ciptakan malaikat, maksudnya dia boleh jadikan semua taat kepada dia 100%. Setuju?
Sebabnya banyak lagi ciptaan Allah taat kepada Allah 100%. Tengok segala ciptaan Allah selain daripada manusia dan jin, almost all taat kepada Allah 100%. Matahari taat kepada Allah 100%. Boleh tengok tak matahari tak mau keluar lah. Tak mau kasih cahaya ada. So tak ada masa tu. If he wills it, he can. Tapi hidup di muka bumi ni Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mulk surah ke-67 ayat nombor 2, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat nombor 2, hidup di muka bumi ni adalah ujian. Life is a test. Lahir dalam keluarga Islam tak garanti syurga, lahir dalam keluarga bukan Islam tak garanti neraka. Dia bukan lahir dalam apa keluarga masuk syurga ke masuk neraka, bukan. Nak bukti, zaman Nabi ada munafik tak? Ada orang murtad tak? Ada orang syirik tak? Zaman sekarang ada tak? Ada. So tak garanti. Ada orang lahir Islam, ada yang murtad, ada yang syirik. There's no guarantee. So sebuah hadis, dalam hadis Tirmizi, panjang hadis itu saya bagi maksud saja, sabda Rasulullah SAW, hadis sahih ni sebut, ada orang lahir dalam keluarga Islam mati dalam keadaan beriman, ada orang lahir dalam keluarga bukan Islam mati dalam keadaan kafir. Dan ada orang lahir dalam keluarga Islam mati dalam keadaan kafir, ada orang lahir dalam keluarga bukan Islam mati dalam keadaan yang beriman. So there is no guarantee, it's vice versa. So tak garanti kan? Tapi nampaknya macam ada advantage lah lahir dalam keluarga Islam. Poin saya nak cerita tadi, untuk semua general tadi, lahir Islam tak garanti syurga, lahir dalam keluarga bukan Islam tak garanti neraka. Buktinya surah Isra surah 17 ayat 15. Allah tidak akan hukum satu-satu kaum melainkan Allah telah utusan kepada mereka. Maksud tafsirnya ayat itu, Allah tak akan suruh seseorang itu bertanggungjawab melainkan Islam yang jelas telah sampai kepada orang itu. Allah will not blame you until the clear truth have reached you. Okay? So lahir dalam keluarga bukan Islam tak garanti neraka. Tak bukti lagi, ada hadis kan dan Sahih Bukhari sebut tentang, okay begini, kalau seorang lelaki, seorang budak lah 3 tahun, lahir dalam keluarga Hindu, mati aksiden, mati masuk mana? Kubur. Betul. Tapi dalam Islam dia mati masuk mana? Syurga kan? Lahir dalam keluarga Hindu. Faham ke? Ada orang lahir tak? Seorang lelaki lahir dalam keluarga Buddha, beragama Buddha, lahir, sejak lahir gila, sampai mati pun gila. Mati masuk mana? Kubur. Ini semua ni tak belajar aja. Masuk syurga kan? Okey, cut. Ada tak orang lahir dalam keluarga Kristian contohnya? Dia syirik kepada Allah, tapi bila dia besar, dia masuk Islam. Ada peluang tak nak masuk syurga? Ada peluang. Satu orang, dia ni memang jujur, dia ikhlas, dia mau cari Allah. Dia ikhlas, dia mau cari Allah. Tetapi hujah Kristian lebih hebat daripada hujah orang Islam. Maka dia yakin Kristian tu betul. Sebab Islam tu hujah kita lemah, tak tahu nak terangkan Islam. Maka dia tertarik kepada agama Kristian. Allah salahkan dia ke tidak? No. If you are sincere to search for the truth, okay, if the falsehoods convince you, Allah will not blame you. Faham ke? Tapi nampaknya lahir dalam keluarga Islam macam ada advantage. Tahu tak advantage? Masih ingat lagi tak semasa kamu dilahirkan, bapa azankan telinga? Wah, lu dulu satu kali dengar, lahir itu dengar satu kali, ingat hari ni. Genius, betul? Maksud saya, kamu lahir dalam keluarga Islam, lahir saja bapa azankan telinga. Kamu besar dalam keluarga yang beragama Islam, diajar Islam sedikit-sedikit, dihantar ke sekolah, wajib belajar agama Islam. Bagi kamu, ujian bagi kamu mudah. Sebab easy for you to access Islamic information, mudah untuk kamu dapat message Islam. Lahir dalam keluarga bukan Islam, ujiannya susah. Tak percaya? Orang Cina lahir saja, pakai tangkal, chop sini, chop sana. Betul? Lahir saja syirik dah. Mak bapak dah syirikkan dia. Bukan dia pilih syirik tau, dah syirikkan dia dulu. Tak faham? Orang-orang lahir dalam keluarga Kristian, lahir saja bawa pergi padri, betul tak? Ego te uzovo, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Dia datang Father, Son, Holy Spirit. Betul? Lahir dalam keluarga Hindu macam mana? Deng 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 deng. Ada tak? Ini semua ni ada cerita lah, tak ada masa nak cerita. Point dia, mereka semua lahir dalam keluarga bukan Islam, sejak lahir sudah syirik. Lagi besar lagi banyak syirik kan? Ujian mereka senang ke susah? So ujian kamu mudah. Tapi setuju tak Allah Tuhan yang Maha Adil? Ujian mudah, markah lulus tinggi. Ujian susah, markah lulus rendah. Tak ada kelebihan, tak ada kekurangan. Lahir dalam mana-mana satu keluarga. Yang paling penting, semua saya cakap tak penting langsung. Tak tahu orang bagi ceramah macam tu. Nak cakap habis, cakap tak penting. Yang paling penting bukan lahir dalam apa keluarga. Yang paling penting mati dalam apa keadaan. Keadaan kita mati tu.
Hari ini kita beriman, tak semestinya bila kita nak mati kita beriman tau. Setuju tak? So yang penting mati dalam apa keadaan, mengikut keadaan situasi kita. Clear? So always remember, jangan cakap siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Cakap dengan dia, syurga neraka bukan bapak saya punya dan bukan saya punya. Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, hanya Allah berhak. Allah yang tahu siapa yang layak, kita tak tahu. Hanya saya kata tak semesti. Saya punya hujah semua ni tak semesti. Boleh faham? Cut. Soalan lain? Bahagian harta. Kenapa lelaki lebih perempuan? Siapa sini mahir dalam bidang ni? Siapa tahu perbahagian harta ni berdasarkan apa? Formulanya. Perbahagian harta berdasarkan apa? Ini betul-betul kelas punya tulisan ni. Saya pun tak faham. Okey. Pertalian darah dengan si mati, perbezaan generasi dengan si mati, tanggungjawab. Berdasarkan 3, tapi di Malaysia kita belajar ini saja. Halo. Berdasarkan 3 ini. Okey, siapa kata lelaki mesti dapat lebih daripada wanita? Kita generalize semua. Tak. Look at the situation. Berdasarkan ini 3 pembahagian harta pusaka. Okey, kita try. A, B. Boleh? Okey. A suami, B isteri. Ni Wahabi punya B. Okey. Mereka berdua ada anak lah. Ada 2 anak. Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Bolehkah? Okey, so A meninggal dunia. A matilah. Suami mati. Suami ada mak dia masih wujud, bapa dia masih wujud. Okey, saya nak tanya kamu semua. A mati, bapa dapat berapa harta pusaka? Tak tahu lagi, tak apa. Jangan cakap berapa dulu. Tengok formula dulu. You semua ni suka je, tak mau formula, nak jawapan aja. Look at the formula. Point dia, pertama, bapa bertanggungjawab ke tidak dalam keluarga ini? Suami punya bapa bertanggungjawab ke tidak? Yes or no? No, because dia ada anak lelaki. Kalau bapa mati, it is a son who responsible towards a family. Bapa tidak terlibat. Kalau dia tak ada anak, maka bapa terlibat, betul tak? So bapa dengan mak, bapa tak ada tanggungjawab. Pertalian darah mereka berdua sama, perbezaan generasi sama, maka bapa dapat 1/6/6, mak dapat 1/6. Sekarang ni saya tanya, lelaki dan wanita sama tak sekarang? So siapa kata lelaki mesti dapat 2 kali ganda? Jadi bergantung kepada 3 perkara ini. Okey. Sekarang B dapat berapa? Wanita, kamu punya bahagian di sini saja. Halo. Ada orang kata 1/4, 1/2. Betul lah? Lagi? Ya, yeah, 1/8. Kalau 4 isteri? Setiap orang dapat 1/4. Perempuan kena hafal ya. You punya bahagian itu aja. Now, bila dah tolak semua, balance, contohnya tinggal 150,000. Laki dapat berapa, perempuan dapat berapa? Go back to the formula lah. Sama pertalian darah, perbezaan generasi sama. Artinya bezanya laki ni ada tanggungjawab, perempuan tak ada. Maka lelaki dapat 100,000. Betul lah, wanita dapat 50,000. Point dia, 50,000 yang wanita ni, adik perempuan dia dapat ni adalah bersih. Apa yang lelaki dapat ni kosong. Maksudnya apa yang dia dapat, dia kena belanja wang untuk adik ni, mak ni, tempat tinggal, pelajaran, makan minum, semua dia kena tanggung. Sebab tu dia dapat 2 bahagian, sebab dia ada tanggungjawab. Allah tak akan bagi you dapat lebih just for nothing because you are a man. No way. But you got responsibility.
Nah, masalah paling besar di Malaysia adalah amanah raya. Rakaman. Amanah raya kurang amanah. Sikitlah, sikit lapik. Amanah raya kurang amanah. Kenapa? Sebab dia tak terangkan lelaki. Dia never explain to the guy that what you receive, that you supposed to spend the money to support the family sini. Dia tak takap apa yang dia terima tu dia kena untuk belanja untuk keluarga. So dia hantar cek aja kat rumah. Laki dapat 100,000, perempuan dapat 50,000. So laki ingat itu dia punya bahagian. Otak engkau. Kalau wang yang kamu dapat 100,000 kamu tak belanja kat rumah, wang yang kamu dapat haram untuk kamu. But because nobody explain to you, you do not know. So you terimalah, you ingat lelaki dapat lebih. No, Allah will not give you extra without any reason. Allah tak akan bagi you ambil lebih tanpa sebab. Sebab tu you dah ambil lebih sebab ada tanggungjawab kat rumah ni. Boleh faham ke? So siapa kata mesti dapat dua bahagian? Tak ada masa? Cut. Soalan lain. Okey tak jawapan tu? Brother, saya ni mu'alaf. Tambahan lagi, saya Cina. You rasa saya cakap orang mau dengar ke? You semua ni tak ada pilihan, terpaksa duduk tunggu malam, mau dengar malam banyak kan, terpaksa dengar saya cakap, no choice. Bukan you mau dengar macam ceramah kan? Cik. Okay, soalan lain. I know brother, it take times to educate people, but it just like kita di Malaysia ni, it take time, seriously take time. We need to convince the scholars, we need to convince the mufti, so that they are the one to do the talking, not us. Public will never listen to me because I'm a revert. Faham ke? Tambahan lagi, saya pun tak ada diploma Islamic study. Okay, soalan lain. Halo? Kena kemuka 4 saksi. Sebenarnya ini kan tajuk ni adalah salah tanggapan kan? Salah faham kan? So cerita ni wanita kena rogol, kena kemuka 4 saksi ni bukan soalan sebenarnya. Ini tak betul, salah faham. Si masalahnya mula dengan perkataan zina. Zina dengan zina bijab. Zina suka sama suka. Zina bijab, zina cara paksaan, rogol, itu lain. So kita punya some Muslim, dia ingat, oh janji ada perkataan zina maka perlukan 4 saksi. Tak, referring to zina tu lain. Zina cara paksaan lain. Suka sama suka, yang suka sama tak suka lain. So kita keliru daripada perkataan tu. Mula dengan itu dulu. Yang kedua, tentang apa nama kena rogol kena 4 saksi. Dalam Islam tak perlu 4 saksi. I couldn't remember zaman Nabi ke zaman Sayyidina Umar. I just keliru, just forgot, ada lupa sini. One of them, zaman dia ada satu situasi, ada hadis dalam hadis Sunan Abu Daud. Hadis itu sebut tentang zaman Nabi ada seorang wanita atau zaman Sayyidina Umar. I just couldn't remember, but just one of it. Okay, maybe you can check for me. Seorang wanita dalam perjalanan tak pergi solat subuh, fajar subuh. Gelap tak? Gelap kan? Dalam perjalanan tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki A. Rogol dia. Rogol, lari. So wanita tu minta tolong. Maka datang B. B datang. Tanya itu perempuan, apa hal? Dia kata ada lelaki yang rogol dia lari kat situ. So B pergi kejar A. Pergi kejar A. Faham tak? B pergi kejar A. A soal lari kan? Tiba-tiba ramai datang, sebab ramai orang dengar kan, datang. Perempuan tu cakap lelaki yang rogol dia lari kat situ. So ramai-ramai C sampai Z pergi kejar A. Boleh faham? Tapi mereka dapat tangkap B. Kenapa? Sebab B sedang lari pergi kejar A. So dia ingat dia si perogol. Anak-anak, is hadis sahih. So dibawa ke muka pengadilan. Bila ditangkap, bawa di muka pengadilan. Pertama, dia tanya wanita itu dulu, adakah lelaki ni yang merogol kamu? Mungkin disebabkan pada masa itu gelap. Takkanlah perempuan orang rogol dia tengok muka betul-betul, nak ingat muka, macam muka kan? Tak ada kan? So dia ingat orang yang ditangkap tu orang yang rogol dia. Dia tengah masa tu gelap, dan bila orang wanita selepas kena rogol itu, dia punya trauma sikit kan. So dia kata yes.
Tapi Islam tak minta dia tukar buku ke 4 saksi. Dia tanya lelaki itu dulu. Dia tak hukum lelaki itu dulu. Dia tanya lelaki itu dulu, soal siasat dulu. Tanya dia, adakah kamu yang merogol? Nak ikut hadis itu, lelaki itu diam. Tanya kali yang kedua, adakah kamu yang merogol? Dia diam. Kali yang ketiga, adakah kamu yang merogol? Dia diam. Dalam Islam di mahkamah, kalau 3 kali diam maksudnya yes. So you have to answer. So dia tidak kata, maka diperintahkan hukum bunuh terhadap lelaki itu. Tapi sebelum bunuh, rupa-rupanya A ni dia datang balik tengok siapa kena bunuh. He come back, dia balik tengok siapa yang kena hukum, dan dia rasa kesal perbuatan yang menyebabkan lelaki yang tidak berdosa akan dihukum bunuh. Maka dia keluar dan dia mengaku dia adalah si perogol itu. Mengikut hadis ini, wanita perlu kemukakan 4 saksi tak? Tak. Rogol tak perlu 4 saksi. Bayangkan ya, na'udzubillah, kalau saya jadi hakim, seorang perempuan kena rogol, bawa 4 saksi jumpa saya. Saya dapat bawa 4 saksi. You tahu tak apa saya akan buat? Pertama, saya akan hukum ke 4 saksi dulu. Wah, boleh duduk situ, enjoy tengok dia kena rogol. Siap, after siap, I mau jadi saksi, ulang tayang balik. Bukankah you bersubahat? Can you understand this? So kata rogol kena 4 saksi, tidak benar sama sekali. Soalan lain. Okey. Babi ya. Soalan dia sahabat saya tanya, babi sedap ke tak sedap? You nak dengar yang jujur ke yang tak jujur? Terus terang cakap lah, sangat sedap. Kalau hukumnya makruh, saya makan. Tapi haram tu tak ada pilihan lain. Saya taat kepada perintah Allah. Saya tak makan sebabkan haram. Tapi saya ada satu permintaan dalam diri saya. Di syurga nanti, mungkin saya mau minta. Bolehkah? Nabi kata boleh. Whatever you, apa yang kamu idamkan, apa yang kamu nak, minta saja kamu akan dapat. Betul? So saya akan minta sebab saya suka makan. Tapi disebabkan Islam haram, saya berhenti. So dia tanya saya, soalan dia, sambung soalan dia. Dia tanya, kenapa tak boleh makan babi? Apa salah babi? Apa dosa babi? Kenapa babi kan orang? Di Malaysia, kita suka bagi jawapan yang we have one big problem. Bila kita menjawab soalan, sorry ya, saya habiskan ini dulu. Always remember, bila kita jawab sesuatu soalan, pastikan jawapan kita dalam lingkungan Al-Quran dan Sunnah. Whatever we answer, it must be within the logic of the Quran dan Sunnah, not outside. Sekarang ni jawapan kita bagi dalam Quran dan Sunnah ke luar? Ada kuman lah, ada cacing lah. Quran kata ke? Hadis kata ke? So you are answering something that outside, tak ada support daripada Quran dan Sunnah. Bahaya tak? Bahaya. Sebab itulah bila saya tanya, kalau saintis boleh cipta jenis vaksin yang boleh bunuh semua kuman-kuman cacing-cacing, adakah itu sudah halal bagi kamu? Kamu kata tak halal. You see, you got no support. Cara jawab bukan begitu. Kalau orang tanya kenapa tak boleh makan, jawapan begini, simple saja cakap dengan dia, kami orang Islam tak boleh makan sebab ini perintah Allah. Disebut dalam Quran dalam surat Al-Baqarah surah kedua ayat 173, surah Al-Maidah surah ke-5 ayat nombor 3, surah 6 surah ke-6 145, surah Nahl surah ke-16 ayat 115. Saya tak makan sebab perintah Allah. Full stop. So Allah adalah pencipta, dia tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik. Dia larang, kita tak makan. Itu maksudnya. That's it. Kalau dia tak faham, tahu tak full stop ni boleh koma balik. Pernah belajar tak? Ada cikgu tak sini? Ni bid'ah baru saya ajar. So kita kata tak boleh makan sebab perintah Allah. Dia pencipta. Okay? Now kalau dia tak boleh faham, sebab dia beriman dalam Quran kan, so kita boleh terangkan apa-apa yang kajian yang dilakukan terhadap babi tu, sama ada di universiti, sama ada di mana, di lab, mana-mana ada research center. Kita baca semua kajian, report, okay, kajiannya dan resultnya baca kepada mereka, dan cakap dengan dia, tetap kami tak makan sebab perintah Allah, bukan kerana kajian itu. Hari ini kita orang Islam gunakan kajian itu sebagai kita punya hujah. No, because it's tak ada support from Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang dia akan tanya, kalau tak boleh makan, kenapa Tuhan kamu nak cipta? Ya tak ya? Cakap dengan dia, Allah bukan saja cipta babi, Allah juga cipta batu. Sebab bukan semua barang cipta untuk makan. Tak faham kah? Faham cukup lah. So, it's a technique way of answering things. If you don't learn the proper way, you got problem. Cut. Soalan lain? Sekali lagi.
Okey. Ada orang dia tak puas hati. Tak dapat syurga ke? Bukan, tak dapat hur ke? Tak dapat itu. Maksud saya surah Waqiah surah ke-56 ayat 22 is referring to perkataan sebenarnya dirujuk kepada perkataan bidadari tadi. Dalam bahasa Arab hur. Maksudnya apa? Ya, betul. Salah satu terjemahan tu bidadari. Itu betul. Tetapi maksud lain, ada terjemahan lain. Hur, okey, juga bermaksud pasangan. Spouse, companions. Maksudnya bukan lelaki saya dapat pasangan kamu, perempuan pun dapat pasangan kamu. So are you happy now? Okay, good. Hello. Masalah sekarang ni, masalah hari ni, kita suka bincang tentang apa yang kita akan dapat di dalam syurga. Betulkah? Bagi saya, kita sepatutnya kena fokus macam mana nak masuk syurga dulu. Belum masuk mau bincang mau dapat apa. Tak malu ke? Fokus kepada macam mana nak layakkan diri masuk syurga dulu. Berjuang bergila-gila sehingga kita dapat masuk syurga. Bila dah masuk syurga, Nabi kata apa? Pertama, jangan bandingkan apa yang di dunia dan di akhirat. Jangan banding. Dan apa yang kamu idamkan, minta saja kamu akan dapat. So relax lah. Hello. Okay. Cut. I try to answer as many. Okay. Masa surah time, orang bagi signal. Macam mana? Okey lah, macam ni lah. Soalan yang saya bagi tadi, nanti kalau ada, kalau you cepat selesai, sebelum start topik nanti saya boleh jawab lagi lah. Kalau ada masa you come in. Okey, nak tanya dulu. Selepas kamu dengar soalan tadi, kamu rasa problem tak? Kacau tak? Tadi saya bagi soalan tadi, ada kacau kan? Selepas bagi jawapan, ada ubah sikit tak? Ada rasa lega sikit? Okey, jangan risau. Semua soalan yang saya bagi ataupun semua soalan atau soalan lain yang saya tak bagi pun, dalam Islam semua soalan ada jawapan. Hanya kita perlu duduk bincang, perlukan masa yang cukup. Kalau bagi saya, kalau boleh datang kelas Rabu lah. Setiap Rabu malam di sini, saya akan terangkan satu soalan biasanya jawab. Saya akan bagi sekurang-kurangnya 1 jam lebih, 2 jam satu soalan. Dan saya akan bagi pendekatan. Jawapan 1, 5 minit. Jawapan kedua, setengah jam. Jawapan ketiga, 1 jam lebih. Untuk setiap soalan. Supaya kita tahu dalam keadaan mana, gunakan mana satu hujah. Jumaat is different class. Rabu is answering misconception dengan comparative religion dengan Ustaz Helmi. Dan Jumaat ni kami mengajar kelas untuk new revert, untuk new Muslim class. That you can come also. Sebab you belajar teknik itu untuk mengajar ahli keluarga untuk orang Islam sekali. Okey, kita break dulu. Sebenarnya saya dah banyak kali dijemput, tapi saya tak minat. I just want low profile. Sebab saya suka pergi tepi jalan makan, saya pakai selekeh, duduk motor. I like simple. I like simple life. I just don't want to. Kalau saya nak soal lama lah orang minta, saya tak mau. Saya recommend orang pergi tak apa. Tetapi kalau ada satu slot yang saya dah pernah bincang dengan mereka, kalau nak saya jawab soalan mu'alaf, soalan non-Muslim, serius saya jawab, boleh. Tapi bagi saya masa untuk kupas perlahan-lahan supaya orang faham. Itu kalau betul-betul punya, saya boleh bincang. Kalau setakat suruh saya naik cakap sekejap, I just want to interview you for 15 minutes or 5 minutes, saya tak nak. Sorry bukan sombong, hanya ya, kalau kita buat baik-baik. Tapi hari ni jangan, hari ni kelang kabut punya. Saya sebab masa singkat saya cakap laju. Tapi kalau bagi masa one by one I explain, you nak masuk boleh. Ataupun you boleh pergi Facebook saya ada ulas baru-baru ni, ulas di Kuantan, di Pusat Zakat Kuantan. Cari itu YouTube tu, tengok saya ulas tu. Tapi itu saya rasa saya ulas dengan teratur dan I rasa I'm quite happy with that ulasan. Itu you nak potong-potong question by question answer, you boleh buat, you boleh upload dekat YouTube. Ini lebih kepada untuk kita bagi program dakwah kepada umat Islam menjadi lebih apa, harus berdada lah. Saya nampak kadang-kadang belum begitu. So itulah, kalau ada rezeki insyaAllah lah. I mean, kalau biasa sikit-sikit saya tak nak. I want that program. Saya uruskan program tu, saya terangkan, saya boleh explain, boleh buat siap kasih dia okey, baru kita upload, then okey. Tapi sekadar dia bagi sikit-sikit masa bincang cakap sikit, tak minat lah.
Okey, so kita break dulu untuk untuk sama nak rehat ke. Lepas tu ada solat maghrib berjemaah, dan juga insyaAllah kita kembali ke sini. Kita akan start 8.30. Boleh tak datang masuk awal? Kalau masuk pukul 8, saya akan jawab soalan lagi. Bolehkah? Okey, so jumpa kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum.